Dalam projek Stage Fright to Spotlight, kami menggunakan OBS Studio dan skrin hijau untuk merakam latihan pengucapan awam. Skrin hijau ini membantu pelajar untuk nampak seperti tengah bercakap atau berucap di atas pentas sebenar. Lagi real, lagi semangat. Bila rakam, pelajar boleh fokus pada nada suara, gaya bercakap dan susun atur ucapan yang digunakan. Lepas tu, playback pun dimulakan. Pelajar tonton balik video mereka, tengok mana yang okey, mana yang boleh diperbaiki. Aktiviti menggunakan OBS Studio ini sangat bermanfaat kepada pelajar kerana ia menggalakkan aktiviti berkumpulan. Pensyarah dan kawan-kawan boleh bagi maklum balas untuk bantu pelajar faham bahagian mana yang boleh ditambah baik. Dengan cara ini, pelajar makin yakin dan tahu macam mana nak sampaikan mesej dengan lebih jelas. Dari gugup, terus berani.